Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Cuma bayangkan, anda dah buat semuanya dengan betul untuk jaga jantung anda. Makan memang pantang, senaman pun konsisten. Tapi tanpa anda sedar, sebenarnya ada satu bahaya besar yang tengah bersembunyi dalam badan anda. Hari ini, kita nak rungkai satu misteri perubatan yang mungkin akan merungkai kebimbangan ramai pesakit kat luar sana. Cuba bayangkan senario ni. Anda baru umur 38 tahun, sangat fit, sangat jaga pemakanan, tak sentuh langsung makanan berminyak, rajin bersenam 2-3 kali seminggu dan berat badan pun sangat ideal. Malah, bila pergi buat medical check-up tahunan, doktor senyum je cakap, "Wah, tahap kolesterol LDL awak sangat cantik." Anda pun balik dengan gembira. Tapi tiba-tiba, satu malam tu, dah ada rasa sangat ketat. Rasa sakit mencucuk sampai ke belakang badan dan peluh jantan mula keluar. Tanpa sebarang amaran, anda sebenarnya tengah kena serangan jantung. Jadi persoalan besarnya, macam mana serangan jantung yang boleh meragut nyawa ni boleh berlaku sedangkan report darah anda tu doktor dah sahkan bersih? Memang mengecewakan kan? Diet dah sempurna, rajin bersenam tapi masih berdepan risiko maut. Kenapa? Anda dah buat semua benda dengan betul tapi masih ada ancaman kesihatan kritikal yang langsung tak dapat dikesan melalui ujian biasa. Bahagian pertama, ancaman genetik LPA. Jom kita selam lebih dalam tentang perkara ini. Sebenarnya ada satu dalang yang ramai tak sedar, satu ancaman genetik yang jadi punca utama serangan mengejut ni. Namanya lipoprotein A atau dalam dunia perubatan kita panggil je LPA. Anda boleh bayangkan LPA ni macam sepupu yang jauh lebih agresif kepada kolesterol jahat LDL yang biasa kita dengar tu. Ia adalah kolesterol jahat tersembunyi yang 100% ditentukan oleh genetik anda. Ia bertindak macam bom jangka dalam badan dan tahapnya langsung tak terkesan dengan diet sihat yang anda amalkan. Dan nak tahu apa yang paling menakutkan? 90% doktor kat luar sana jarang-jarang sekali cek LPA ni dalam ujian darah biasa. Memang selalu terlepas pandang. Sekarang, apa yang betul-betul menarik ialah bila kita tengok struktur kedua-dua kolesterol ni. Kolesterol LDL biasa, kalau anda kurangkan makan makanan bergoreng atau bersantan, nombornya akan turun. Tapi LPA ni lain sikit. Dia ada satu ekor tambahan yang dipanggil apolipoprotein A. Ekor ekstra ni bertindak macam gam gajah tau. Disebabkan sifat dia yang super melekat ni, LPA sangat mudah tersangkut pada dinding salur darah anda. Ia dengan pantas membentuk plak tebal dan menyumbat saluran jantung jauh lebih laju berbanding kolesterol biasa. Dan ini membawa kita kepada satu realiti yang agak kejam. 1 dalam 5 orang kat seluruh dunia dilahirkan dengan tahap LPA yang tinggi secara semula jadi. Hanya sebab DNA yang diwarisi daripada ibu bapa mereka. Maksudnya, tak kisahlah anda berjoging hari-hari sampai luruh lutut sekalipun atau makan salad je setiap hari, tahap LPA anda akan kekal tinggi. Puncanya bukan sebab anda malas atau makan merapu, tapi semata-mata sebab cetak biru genetik anda sendiri. Bahagian kedua, titik buta perubatan. Mesti anda terfikirkan, kalau bom jangka ni bahaya sangat, kenapa doktor tak cek je dalam pakej darah yang RM100-200 kat klinik tu? Ada 2 sebab kenapa garis panduan perubatan lama abaikan ujian ni. Pertama, ubat kolesterol biasa yang kita panggil statin tu memang bagus untuk turunkan LDL biasa, tapi ia langsung tak jalan untuk LPA. Malah, ubat ni kadang-kadang boleh buatkan tahap LPA naik sikit. Jadi bila tak ada rawatan yang spesifik, doktor jarang cek. Keduanya, sebab ia genetik, tahap LPA anda sebenarnya statik je sepanjang hayat. Nombor tu takkan berubah. Sebab itulah ujian ni sebenarnya cuma perlu dibuat sekali je seumur hidup. Bahagian ketiga, serangan balas perubatan moden. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah kalau kita tahu nombor genetik ni awal-awal, ia betul-betul boleh selamatkan nyawa. Jangan risau, pakar kardiologi sekarang dah ada strategi rawatan baru. Kalau anda didapati ada LPPA yang tinggi, doktor akan bertindak agresif terhadap kolesterol LDL biasa anda. Oleh sebab LPPA itu degil sangat nak turun, doktor akan turunkan LDL biasa tu sampai ke tahap yang paling minima. Konsepnya mudah. Kalau kolesterol jahat jenis pertama tak boleh dibuang, kita buang habis-habisan kolesterol jahat jenis kedua. Ini sangat membantu untuk kurangkan risiko serangan jantung secara keseluruhan. Dan masa depan perubatan kita memang nampak sangat cerah. Sekarang ni, saintis tengah giat bangunkan rawatan revolusioner, termasuklah satu suntikan yang dipanggil rawatan RNA interference. Bunyi macam rumit kan? Tapi bayangkan, ia bertindak macam satu Swiss pintar yang pergi terus ke genetik anda dan tutup kilang yang hasilkan LPA. Bila kilang dan tutup, tak adalah LPA baru yang keluar. Rawatan ini berpotensi besar untuk turunkan tahap LPA yang degil tu sampai 80%. Ini betul-betul bakal mengubah nasib pesakit-pesakit berisiko tinggi tak lama lagi. Bahagian keempat,
Masa untuk mengambil alih kawalan. Tahu je tak cukup, kita kena bertindak. Soalannya sekarang, anda ni tergolong tak dalam kumpulan yang wajib buat ujian LPA ni? Cuba tanya diri anda sendiri, adakah anda berumur 35 tahun ke atas dan selalu stres? Atau anda ada masalah kolesterol degil yang tak nak turun-turun, walaupun diet dah jaga habis-habisan? Dan yang paling penting, cuba cek sejarah keluarga. Ada tak ahli keluarga terdekat yang pernah kena serangan jantung atau strok pada usia muda? Maksudnya, bawah 55 tahun untuk lelaki dan bawah 65 tahun untuk wanita. Kalau jawapannya ya untuk mana-mana soalan ni, anda memang kena bertindak sekarang. Bila anda pergi buat medical check-up nanti, anda kena berani bersuara untuk diri sendiri. Jangan angguk je. Guna skrip ni. Cakap kat doktor. Doktor, saya nak tambah satu ujian darah spesifik untuk check-up kali ni, iaitu ujian saringan lipoprotein A. Kalau doktor cakap tak payah, anda bertegas sikit. Ingat, ujian ni cuma perlu buat sekali je seumur hidup. Sekali je komitmen tu. Tapi, ia mendedahkan status bom jangka yang mungkin ada dalam badan anda. Sekali tes untuk ketenangan sepanjang hayat. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang sangat penting ni. Pernah tak, walau sekalipun anda nampak perkataan LPA ni kat mana-mana report ujian darah anda yang lepas? Saya cabar anda, balik rumah nanti belek-balik fail-fail kesihatan lama tu. Kesihatan kita yang kena jaga. Tolong kongsikan penerangan ni dengan pasangan, keluarga atau kawan-kawan yang asyik bergelut dengan masalah kolesterol. Ilmu ringkas ni entah-entah boleh selamatkan nyawa orang yang anda sayang. Terus amalkan gaya hidup sihat dan jaga jantung anda betul-betul.